Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa ila awliya azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa ila arwahi walidina wa masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin شديد الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. Maka aurat sahaya perempuan. Jadi kita ni dalam bab syarat-syarat sah sembahyang. Jadi sebahagian daripada syarat sah sembahyang itu ialah menutup aurat, ialah menutup warna kulit, menutup pula dengan sesuatu yang dapat menegah daripada dilihat warna kulit. Apa sajalah, bukan
sekadar baju, bukan seluar kain tu je lah. Mana kata apa sajalah yang mana dapat menghalang daripada dilihat warna kulit, maka sah lah. Kalau kita guna sesuatu yang mana dapat menghalang daripada dilihat warna kulit itu, sehingga kan tanah dia selut sekalipun, maka sah lah. Dia tak disyaratkan, mana kata menghalang daripada dilihat betul lah. Dia tak syarat dapat menghalang daripada dilihat betul. Cuma saja kalaulah hanya tak ada dia pakai tu sesuatu tu dia dapat menghalang daripada dilihat warna kulit, tapi dia ada kemampuan yang mana boleh dilihat warna kulit, tak dapat dilihat warna kulit, dan tapi dapat dilihat betul. Dapat dilihat betul. Mana? Contoh dia pakai tu seluar yang ketat, pakaian yang ketat, seluar ketat, tak kau lah. Orang kata hak ketat lah. Dia menutup aurat dengan sesuatu yang ketat lah, yang mana dapat dilihat bentuk aurat. Maka kalau perempuan makruh lah. Sah. Contoh dia pakai apa? Dia pakai sembahyang tu, dia pakai pakaian berenang. Kita beri contoh kan. Nampak pakaian berenang. Maka pakaian berenang tu dia menutup warna kulit tak? Dia menutup warna kulit. Tapi dia tak menutup, tapi mana kata bentuk tubuh kelihatan bentuk tubuh. Maka sembahyang sah, tapi makruh lah. Makruh ni cerita mana kata dalam sembahyang, ketika sembahyang. Adapun kalau orang lelaki, khilaful aula. Kalau kita lelaki kan, kita pakai pakaian yang ketat. Tu pun makruh tu sekira-kira tidak ada pakaian, orang kata ada pakaian yang begini. Kalau tak ada. Kalau perempuan dia tak ada, dia cuma ada pakaian yang ketat aja. Maka wajib dia pakai. Kita kata wajib pakai. Dan tak makruh lah. Dia ada hak tu je. Maka memang dia pakai walaupun ketat, maka wajib dia pakai betul sebenarnya. Tu dia kena pakai lah ikut mana pun. Walaupun dia dapat sikit pun dia pakai dah. Masalah menutup aurat ni, dia wajib tutup selagi mana dia mampu menutup. Kalau tak mampu, tidak ada pakaian, ataupun ada tapi pakaian dia tu bernajis, kena najis, dan tidak ada air untuk dia basuh, maka dia kena sembahyang dalam keadaan sekadar mana boleh tutup. Sekadar boleh tutup kan. Orang kata ada, cuma ada seluar pendek je. Ada kita kata seluar dalam saja untuk dia pakai sembahyang. Yang lain semua tak ada. Contoh orang tu dalam penjara, maka dia hanya ada seluar dalam saja, maka wajiblah dia pakai seluar dalam. Sekiranya seluar dalam tu dia tak bernajis. Kalau bernajis dan tak dapat basuh, tidak ada air untuk basuh, tak boleh basuh. Kalau ada air, maka wajib basuh. Wajib basuh lah, kena utama hak basuh dulu lah. Kalau ada air sikit je, kalau guna untuk basuh, maka tak boleh untuk wudu. Kalau guna untuk basuh kan, tak boleh untuk wudu, maka dia kena utama hak basuh najis dulu. Kemudian pakai lah. Itulah dia kaedah dia. Al-maisur la yasmutu bil ma'thur. Jadi perkara yang mudah tu dia tidak akan gugur dengan sebab susah. Selagi mana ada boleh, maka dia kena buat. Dia tak akan gugur. Kalau ada sikit, kadang boleh tutup bagi depan ragam saja, maka dia tutup depan ragam tu. Kebaluan bagi hak
kubul dan dubur tu, maka kena tutup satu dulu. Kalau boleh tutup satu je. Kalau tutup depan, hak belakang buka, maka kena utama depan dulu lah. Jadi ulama ni dia bincang. Kalau khunsa macam mana lah? Khunsa ada dua lain. Khunsa ni dia ada dua. Dia ada hak laki pada, hak perempuan pada. Maka nak tutup mana? Nak tutup mana dulu kan? Jadi ulama kata boleh pilih. Dalam kitab Berjarimiyah dia kena tu boleh pilih. Depan hak nak tutup hak lelaki tak apa, ataupun nak tutup hak perempuan tak apa. Tu. Dan yang awalnya itulah ditutup hak lelaki sekiranya ada bersama dia tu perempuan. Dan dia tutup hak perempuan sekiranya ada bersamanya itu orang lelaki. Jadi aurat hak lelaki tu musannif cerita habis dah. Hak lelaki cerita lelaki habis dah. Ni aurat sahaya hamba perempuan. Tak ada lah hamba ni kan. Tapi nak kata hukum hamba ni tetaplah disebut dalam kitab fiqh, tetap ada. Maka aurat sahaya perempuan ni cerita luar sembahyang dah. Cerita luar sembahyang. Sekali masuk ke dengan luar sembahyang. Maka aurat sahaya perempuan, dan jika pada kata sahaya tu, dan jika muba'ah, jika hamba perempuan tu hamba muba'ah, dia setengah aja. Atau khunsa sekalipun, atau khunsa sekalipun. Aurat hamba perempuan atau khunsa, masuk kata masuk juga khunsa. Khunsa yang kata dia hamba, antara pusat dan lutut pada sembahyang. Ini pada ketika sembahyang. Jadi aurat hamba perempuan ni iaitulah antara pusat dan lutut pada ketika sembahyang satu. Dan pada laki-laki yang mahramnya, laki-laki yang mahram, di sisi laki-laki yang mahramnya, mana kata laki-laki yang haram berkahwin dengan dia, ada sebagai haram mu'abad. Jadi maka aurat di sisi laki-laki yang mahram tu, aurat hamba tu iaitulah antara pusat dan lutut. Kalau ikut antara pusat dan lutut, mana kata pusat dan lutut tu bukan aurat. Tapi kaedah dia, ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Barang yang tak sempurna oleh wajib, melainkan dengannya, melainkan kena tutup dia, barulah sempurna, fa huwa wajib lah, bukan wajib lah. Yalah memanglah. Mana kata aurat ni di antara pusat dan lutut, di antara, mana kata bukan masuk pusat dan lutut, tapi wajib tak tutup sebahagian daripada pusat, sebahagian juzuk pusat dan lutut tu wajib. Sebab apa? Sebab kalau kita tak tutup sebahagian pusat dan lutut tu, maka tak sempurna tutup aurat. Kalau kita pakai seluar pun, kalau kita tutup, kita tak tutup pusat dan lutut tu, maka kalau kita berjalan tak kita akan jadi tak sempurna. Jadi maka nak kena ada, maka nak kena tutup dah pusat, dan nak kena tutup dah bahagian lutut tu. Dan pada khalwat, jadi antara pusat dan lutut ni satunya ketika sembahyang. Ini mana kata hamba perempuan, kalipun dia khunsa,
sekalipun hamba muba'ad. Maka ketika dalam sembahyang aurat dia itulah antara pusat dan itu di sisi lelaki yang mahram, di sisi laki-laki yang mahramnya. Jadi antara pusat dan itu lah. Dan pada khalwat, pada khalwat, ketika khalwat, ketika khalwat itulah ketika bersendirian. Ketika bersendirian itulah aurat dia, aurat hamba ni itulah antara pusat dan itu. Orang kata ketika dia bersendirian, berserangan, maka aurat dia itulah di antara pusat dan itu. Dan segala perempuan, dan di sisi, dan pada segala perempuan, di sisi segala perempuan, maka aurat hamba perempuan ni itulah antara pusat dan itu. Segala perempuan ni antara pusat dan itu lah. Tu kalau ikut hukum lagu tu lah, antara pusat dan itu. Tapi kalau sekiranya dia sembahyang tu ada orang bersama dia tu, mana kata lelaki yang ajnabi, maka wajiblah dia pakai ketika mana bersama dengan lelaki ajnabi. Ada macam tu. Sekiranya dia tengah sembahyang tu ada lelaki yang ajnabi, maka dia wajib tutup aurat macam dengan sembahyang ajnabi dah. Tapi kalau dia tak tutup aurat, dia tak tutup aurat sebagaimana dia bersama dengan lelaki yang ajnabi, itulah dia pakai macam dia sembahyang. So sembahyang dah, sembahyang tu. Hamba perempuan ni, aurat dia ketika sembahyang itulah antara pusat dia itu. Adapun aurat dia di sisi lelaki yang ajnabi, maka sekalian tubuh badan kan, sekalian selain pada muka dan dua tempat lagi, kita wajib tutup lah. Tiba-tiba ketika dia sembahyang tu, hamba perempuan dia sembahyang tu, maka dia hanya tutup, dia sembahyang di hadapan lelaki yang ajnabi, tapi dia tutup antara pusat dan tutup saja. So sembahyang dah, sembahyang so. Tapi bersoalan, bersoalan dengan sebab dia tak tutup aurat. Ketika mana di hadapan lelaki yang ajnabi itu, sembahyang so. Dia macam tu kan. Adapun auratnya pada laki-laki yang hilal, itulah auratnya hamba perempuan pada ini di sisi laki-laki yang hilal, yang ajnabi, orang asing. Mereka kata lelaki yang boleh berkahwin dengan dia, yang sah berkahwin dengan dia, maka sekalian badannya, di sisi laki-laki yang ajnabi, iaitulah sekalian badan aurat saya perempuan di hadapan lelaki yang ajnabi, iaitulah sekalian badan, sekalian badan. Tu. Sebagaimana aurat perempuan yang merdeka, sebagaimana aurat perempuan yang merdeka di hadapan lelaki yang ajnabi, sama jugalah aurat hamba perempuan di hadapan lelaki ajnabi, sama saja, itulah sekalian badan. Maka haramlah
melihat kita orang ajnabi ni, orang asing ni melihat kepada hamba, melihat kepada aurat, melihat kepada bagi aurat, itulah sekalian badan hamba perempuan. Kecuali ketika mana kita nak beli, ketika nak beli boleh. Ketika nak beli kita boleh lah, nak tengok tangan kan, nak tengok tangan, nak tengok muka, boleh lah. Kita nak memperbilik, kita nak jadikan dia bilik kita tu, maka ketika tu boleh. Syarak bagi kebenaran dah untuk kita tengok, tengok tangan, tapak tangan dia, muka dia. Sebab kita nak tahu lah, hamba nak beli hamba ni kena tengok lah. Tak lagi beli-beli rupanya sakit, dia tak sihat mana. Jadi masalah kan. Maka bolehlah kita tengok dulu. Ada sama dengan Mak Saminah, memang haramlah kita lelaki ni melihat kepada perempuan yang ajnabiyah, kecuali ketika mana kita minang. Kita masuk minang, maka kita diberi syarat bagi kebenaran, kita nak tengok. Tengoklah berapa kali boleh. Tengoklah, mana selagi bahajat tengok, maka boleh tengok. Kali pergi tengok sekali tak bahajat lagi, pergi tengok pula. Tengok tapak tangan, tengok muka. Boleh. Dia tengok dia. Syarat bagi tengok tu kan. Tapak tangan dan muka. Asal aurat. Asal pendapat pertama, muka dan dua tapak tangan tu, muka dan tapak tangan, maka tu aurat asal. Kali pendapat pertama aurat. Cuma ada pendapat dhaif, tak aurat. Maka hasilnya kesimpulannya, bagi saya perempuan itu dua aurat jua. Jadi ada bagi saya perempuan itu dua aurat sahaja. Jadi sedang ulama bilang tiga lah. Sedang ulama bilang tiga. Aurat yang ketiga tu ialah aurat bersama dengan halil dia. Itulah tuan dia. Aurat ketika mana dia bersama dengan tuan dia. Kita bersama tuan dia ataupun suami dia. Maka aurat dia aurata tidak adanya aurat. Ketika mana dia, saya ni, hamba ni bersama dengan tuan ataupun suami dia, maka tidak ada jenis aurat lah. Tak ada aurat. Sama lah perempuan yang merdeka ketika mana bersama dengan suami dia, di hadapan suaminya, maka tidak ada jenis aurat lah. Tak ada aurat. Maka tak wajib tutup kan. Tak wajib tutup. Dan aurat perempuan yang merdeka, demikian lagi, macam tu jugalah, macam dengan perempuan yang merdeka tu khunsa, sama juga khunsa. Tapi nak kata khunsa yang merdeka, kalau khunsa hamba tadi sama dengan hamba perempuan yang hamba lah, saya perempuan tu kan. Kalau khunsa yang nak kata saya, maka sama dengan saya perempuan. Sebab khunsa ni pada masalah aurat ni, dia diberi hukum perempuan. Khunsa kan, khunsa ni khunsa muskil. Khunsa muskil, mana kata tak dapat ditentukan laki atau perempuan, tak dapat tentu. Jadi adalah beberapa, mana kata syarat. Dia tak mengandung. Maka nyata lah,
Kalau mengandung nyata kata perempuan lah, walaupun dia ada dua kan, mengandung kan, haid, maka tu nyata kata apa, kata perempuan tu, maka tu orang panggil khunsa yang wadih kan. Maka ni orang panggil khunsa yang muslim. Jadi kalau dia kamu tu dengan perempuan yang merdeka, kalau khunsa tu dia merdeka kan, di dalam sembahyang, jadi aurat perempuan yang merdeka dan khunsa ni di dalam sembahyang, barang yang iaitu barang yang lain daripada mukanya dan dua tapak tangannya, zahirnya tapak tangan tu, dan batin tapak tangan tu, itu aurat anak perempuan yang merdeka dalam sembahyang, iaitulah selain daripada muka dan dua tapak tangan, zahir dan batin. Zahir sebelah luar, ni lah, sebelah luar ni, dan sebelah dalam. Maka ni hadis saja tu bukan aurat. Mana kata tak wajib tutup, tak wajib tutup. Bahkan kalau muka tu maka makruh. Kalau muka, kalau dia tutup muka, makruh. Makruh. Hingga dua tapak tangan tu, hingga pergelangan keduanya, hingga pergelangan keduanya dua tapak tangan tu, maka dua anggota ini, mana? Muka dan dua tapak tangan tu bukan aurat di dalam sembahyang. Jadi dua ni bukan aurat dah. Mana kata bukan di sini ni bukan aurat ni, itulah tak wajib tutup lah. Jadi aurat dalam serta bab sembahyang ni dalam bab sembahyang ni itulah mayajibu satu rukun lah. Juzuk yang wajib ditutup, bahagian yang wajib ditutup. Jadi kalau perempuan merdeka, maka selain daripada muka dan dua tapak tangan tu, muka tu wajib tutup dah. Adapun muka dan dua tapak tangan tu tak wajib tutup, tak wajib. Bahkan makruh, bahkan makruh ditutup. Dan yang lain daripada dua ini, juzuk bahagian yang lain daripada dua ini, lain daripada muka dan dua tapak tangan ni, sekiranya aurat perempuan di dalam sembahyang, ini semua aurat. Nak kata wajib tutup lah, wajib tutup. Hingga rambutnya, hingga rambutnya dan batin tapak kakinya, hinggalah rambut. Maka kalau nyata sedang rambut dia, sedang rambut sudah bagi salam, pegang pipi, rupanya rambut terkeluar. Rambut masih berhubung lah. Kalau rambut mana kita putih tak apa kan, ada kat pipi rambut putih tak apa kan, rambut masih lagi berhubung, tiba-tiba nyata keluar daripada telekung dia, maka batal banyak. Kalau daripada awal tak sahih, tak sahih, dia kena bayar lain, walaupun sikit. Tu kalau dia dah, mana kata paku dapur mana dah, dah pergi sampai kot duk main tudung, tiba-tiba jatuh, tak apa dah, lama dah kan, dia dah bayang tu, jatuh, tu maka dia kena lain, dia sebenarnya lain dah. Tu
Dan batin tapak kakinya, hingga batin tapak kakinya aurat juga. Aurat juga. Tetapi memadai menutup tapak kakinya. Tapak kakinya yang perempuan tu, menutup tu dengan bumi pada ketika berdirinya. Tapi pada ketika sembahyang ni, maka tutup dengan tapak kaki. Ada tak apa. Tu kita tutup tapak kaki dengan bumi, dengan lantai. Dengan lantai. Yang terkapit dengan kapit ni. Tutup tu tak pakai sukin, tak apa. Tak pakai sukin. Cuma tapi kena labuh macam ni umpan sembahyang kan. Kalau kebiasaan orang sini ni, kebiasaan kita orang Malaysia, maka kita tutup dengan sembahyang tu kan. Telekung tu kan. Tutup bagi labuh, pakai bagi labuh, maka kaki hak kaki tu tutup dengan bumi kan. Tak lagi masa sujud lagi pun, maka dia akan labuh, dia akan tak terbuka. Dia tak terbuka. Tak kelihatan tapak kaki. Dia tu. Ataupun pakai sokin. Pakai sokin kan? Pakai sokin sampai betih macam tu kan? Pakai sokin sampai betih. Kemudian dia pakai kin tak labuh pun. Dia pakai kin tak labuh. Tak apa dia lah. Soalan tu dia pakai sembahyang pakai seluar. Perempuan kan? Sembahyang pakai seluar, batu pakai sokin. Pakai sokin, pakai seluar. Soalan. Pakai, kita kata tadi pakai yang benang kan? Pakai yang benang tutup rapat. Tutup semua. Lepas tu kaki sekali ya. Sekali kan? Sekali ya. Sohab. Cuma makruh kan? Makruh. Sebab nampak bentuk aurat tu. Dan kita sembahyang, keseruan kita tu cari tak benar betih kita nak, cari tak betih, cari sikit lah. Cari sikit je, kaduk-kaduk di surau, tengok surau Allah, ada berlubang dekat betih, dekat paha, betih bayar kan, dekat paha. Cuma ada lah kalau kita tutup tangan, ada, ambil tangan tutup. Ada. Lepas tu lagi sujud lagi. Bukankah sujud tu kena apa? Kena tujuh anggota. Bukankah sujud kan? Sujud dia kena tujuh anggota, tapak tangan kena lantai. Tapak tangan wajib kena lantai. Lepas tu macam mana ni? Kalau kita tangan kena lantai, maka terdedah aurat. Maka ulama kata tutup aurat tu kan? Tutup aurat. Tutup aurat. Kemudian sujud, maka tak apa lah. Sebab tentang sujud tu ada khilaf di antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Di sisi Imam Rafi'i kata tak wajib. Tak wajib, tapak tangan ni tak wajib sentuh lantai. Tak wajib tu contoh tu. Mata lagi pun ada. Jadi tutup lah ni. Sembahyang kita sujud pun kata sebelah tangan kan. Sebelah tangan ada letak kan. Maka sebelah ni tutup. Tutup sebelah cara itu. Maka sah madal. Sah. Maka jika zahir, jadi yang lain daripada dua ini sekiranya orang, hingga rambutnya, hingga batin tapak kakinya, semua orang. Maka jika zahir,
Dan kita faham kata hak lain pada tu, lain pada muka dan dua tapak tangan tu orang, lain pada tu orang. Maka jika zahir tapak kakinya atau tumitnya, zahir tu pada ketika rukuk atau sujudnya. Jadi ketika rukuk tiba-tiba nyata. Tak mesti orang tengok dah. Tak syarat nyata tu ada orang tengok dah. Kita sendiri sedar. Kita sendiri maklum kata zahir akan kelihatan. Kalau orang tengok nampak lah, mana kata terdedah. Aurat kita tu terdedah pada ketika rukuk atau sujudnya. Jawab jika tu, maka batal sembahyangnya. Batal sembahyang. Contoh dia pakai sikat. Sokit tak pakai. Dia tak pakai sokit. Dia pakai, mana kata pakaian tu sikat. Kain dia pakai sikat. Apabila rukuknya terangkat kain. Nampak tak pakai. Ataupun apabila sujud saja, maka terangkat. Nampak tak pakai, maka batal sembahyangnya. Batal sembahyang. Itu batal tu. Adapun auratnya di luar sembahyang. Ini tadi auratnya aurat perempuan yang merdeka di dalam sembahyang, di luar pula. Jadi adapun auratnya perempuan merdeka di luar sembahyang, maka jawab bagi adapun, maka sekalian badannya pada laki-laki ajnabi. Ini contoh luar sembahyang. Maka di sisi, di hadapan laki-laki yang ajnabi, iaitulah sekalian badannya. Sekalian badan. Itu pendapat utama. Pendapat utama, aurat laki-laki, aurat perempuan di luar sembahyang ni iaitulah sekalian badannya. Sekalian badan. Mana kata sekalian badan ni dia merangkumi muka dan dua tapak tangan. Inilah pendapat pertama. Pendapat pertama inilah. Mana kata aurat perempuan yang ajnabiyah ni, maka itulah sekalian badan, termasuk juga muka dan dua tapak tangan. Maksud apa? Sekalipun tak wajib itu. Tapi haram kita lelaki yang ada kata yang ajnabi ni, haram kita melihat kepada muka dan dua tapak tangan perempuan ajnabi Allah. Kalau ikut pendapat pertama. Cuma ada pendapat dhaif. Ada sebagian ulama kata selain daripada muka dan dua tapak tangan. Selain daripada muka dan dua tapak tangan itu. Jadi itu pun dengan syarat ketika mana aman fitnah dan kita tidak syahwat. Tidak ada rangsangan. Kalau ada timbul syahwat, maka haram. Haram bukan sebab aurat lah, dengan sebab syahwat. Dengan sebab rangsangan syahwat tu. Haram dengan sebab tu. Jadi kalau kata Imam Bajuri adalah Asy'ah Bajuri itu, jadi tak apalah, tak mengapalah dengan ditaklid pendapat yang kedua ni. Pendapat dhaif ni tak apalah. Kata beliau lebih-lebih lagi lah pada masa ini. Pada masa dia, kamu ada pada masa Imam Bajuri, yang mana pada masa ini ni ramai dah. Pada masa ini ni ramai dah perempuan tu dah keluar oleh perempuan di jalanan-jalanan dan pekan-pekan. Dan kita jumpa memang ramai lah. Tak macam dulu lain lah. Hari ni maka tak apalah kita taklid dengan pendapat kedua ni, yang mana aurat tu, aurat perempuan ni, perempuan yang ajnabiyah ni, itulah selain daripada muka dan dua tapak tangan. Tak apa taklid ni lah.
Tidak akan dosa. Kalau berdebat teman, dosa. Sebab orang sekalian badan ada orang masuk muka dalam tempat tangan. Jadi apabila kita tengok muka, harap dosa. Tapi kalau maka tak, pendapat kedua tak apa. Tapi syaratnya aman daripada fitnah dan kita tidak salah. Dan tidak ada pada muka dia dan dua tapak tangan tu sedikit pun daripada perhiasan. Kalau ada perhiasan, tak ada kan? Bayar mana nak ada, tak ada perhiasan, tak dekat apa. Tak kira muka, tak kira lah aurat perempuan ni tak sebut muda tua. Sama ada tu, sama tua sekalipun. Tua sekalipun ni. Nak kata sekali, tak aurat. Tetaplah, wajiblah dia berpakaian. Dia boleh tu aurat wajib. Sekalipun dia ada tua sangat dah. Di hadapan lelaki yang ajnabi tu, sekalipun lelaki ajnabi tu muda. Muda sekalipun ni. Kadang-kadang tak pandai muda. Maka tetaplah tu maka tetaplah dia kena tutup orang ikut. Dia tak boleh kena nak buka ikut dia ni. Dia tak apa tak budak-budak bagi bawang budak kena minyak lah kat tu. Buka lah. Tak pakai tudung tak apa tak dia kena pakai kan. Dia ulama kata likulli saqiqatin laqitun. Ada bagi tiap-tiap yang gugur tu ada laqit. Yalah memanglah kita tak kenal. Yang orang ada. Kita orang muda ni tak kenal lah kata tu. Tapi jangan asal orang ni kita tak kenal. Ada kadang kawan kita kenal. Atau orang jangan kata ada. Atau orang memang kenal lah kata tu kan. Orang muda ada juga. Tu mana kata ada bagi tiap-tiap yang gugur tu, maka ada laqit. Ada hak tukang betul. Baliknya dia macam yang ni lah. Macam yang benda-benda harta benda dunia mana. Memanglah kita tak betul. Kadang betul-betul kacau tu betul. Tapi ada orang yang betul. Dan auratnya laki-laki yang perempuan yang merdeka pada perempuan yang kafir. Jadi di hadapan di sisi perempuan yang kafir. Masuk juga atau yang fasik. Masuk juga. Itu lain. Lain perempuan ni kalau bersama dengan perempuan yang kata yang beriman, yang muslimat atau sesama muslimat, mana kata aurat beza dengan perempuan yang Islam ni bersama di hadapan perempuan yang kafir ataupun fasik. Orang lain tak tahu. Dia tak ada duduk. Dia tak sama dengan perempuan mana kata sama dengan sesama muslimat. Tak sama. Kalau dengan kafir tak sama. Kafir hak ni lah perempuan kafir. Jadi dan auratnya pada perempuan yang kafir, aurat perempuan yang merdeka di sisi perempuan yang kafir atau fasik, maka yang lain daripada barang yang zahir pada ketika khidmatnya itu, pada ketika buat kerja, pada ketika bekerja, pada ketika bekerja ni tahu dah kan, kita sisi tangan. Dia kata dia bukan aurat, kita sisi tangan. Dia bukan tu. Jadi yang mana kata yang tak nyata ketika bekerja. Adapun maka yang nyata tu
Yang nyata ketika bekerja tu bukan aurat lah. Kalau dalam kitab At-Taqrir As-Sajidah, maka yang nyata tu iaitulah kepala, muka, tekuk dan dua tangan hingga inilah hingga apa kita lengan. Nak kata lain pada tu aurat tak boleh lah. Perempuan yang Islam ni, yang merdeka ni, maka dia tak boleh buka bagi baju kan, tak boleh buka baju. Tak boleh buka baju hingga terdedah aurat dia, kelihatan kepada perempuan yang kafir ataupun fasik tadi. Dia kata fasik ni orang yang melakukan dosa besar ataupun orang yang berkekalan dalam melakukan dosa kecil. Dia tak taubat tadi. Satu salah. Jadi kalau orang duduk asrama, maka kena jaga. Kena jaga dah. Kalau anak kita duduk asrama tu kena duduk satu dom dengan orang kafir, dengan perempuan yang kafir, maka dia tak boleh dedah aurat dia. Sekadar mana kata kepala, muka, kemudian dua tangan ni sampai sini je. Ketika bekerja, jatuh kita bekerja ni dah sekat ni dah kita sisi baju kan. Kita tu je. Lain pada tu aurat. Ada pun aurat sesama muslimat ni, nak kata orang yang tak fasik, sesama orang yang tak fasik ni, sesama muslimat ni, iaitulah antara pusat dan tuan. Antara pusat dan tuan. Macam itulah. Jadi payah juga lah. Payah juga kalau orang Islam, kalau Islam, perempuan Islam ni, muslimat ni, kalau dia duduk asrama dengan perempuan yang fasik dan kafir, jadi payah juga lah. Jadi payah juga lah. Payah juga mana? Ketika mandi. Ketika mandi tu mungkin dia payah sikit lah. Jadi kalau dia mandi tu, mana kata dia kena pakai boleh nampak kepala tak pada, kepala, muka dan tekuk dan dua tangan. Macam tu tak ada apa lagi. Dan auratnya di dalam khalwat, dan auratnya aurat perempuan yang merdeka di dalam, jadi ketika bersendirian, dan pada perempuan yang muslim, dan di hadapan perempuan yang muslim yang tak fasik, dan laki-laki yang mahramnya, itulah antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut. Jadi aurat perempuan yang merdeka ni, ketika mana dalam khalwat, satu, di hadapan perempuan yang muslim yang tak fasik, dua, di hadapan laki-laki yang mahram, tiga, iaitulah antara pusat dan lutut. Jadi dia kata aurat perempuan ketika bersama mahram ni, dalam rumah bersama mahram dia, maka itu antara pusat dari itu. Jadi kalau dia buka, dia pakai sebelah pendek, tutup sikit pusat, tutup sikit, maka di sisi dia tak besar. Nampak tutup aurat kan? Tapi kita orang ada orang Melayu tak macam tu lah. Ada orang Melayu kan? Tak macam tu lah. Tapi kalau dia buka, tak besar. Itu tak besar.
Tapi orang tengok tu pula ada bahagian Inggeris boleh. Kalau ada mana kata timbul fitnah, syahwat, ada timbul syahwat, maka haram dia tengok. Haram lah dia tengok tu, ketika tu haram. Macam tu kan. Tapi awak ada Melayu minta lah, dia kan pakai baju kan, dia tak pakai dah, nak kata sekadar aurat saja tutup, pusat dia tutup kan, antara pusat itu saja dah. Kali hukum macam tu lah. Seperti aurat laki-laki di dalam sembahyangnya. Jadi aurat ini aurat perempuan ketika mana khalwat bersama dengan perempuan yang muslim, ketika di hadapan laki-laki yang mahram ni, dia tak betul antara pusat itu samalah dengan aurat laki-laki di dalam sembahyangnya, samalah. Inilah 4 aurat bagi perempuan. Jadi dikasih ada inilah 4 aurat bagi perempuan. Cuma ada kita tambah satu lagi, iaitulah aurat perempuan ketika mana di hadapan suaminya. Itulah la aurat lah, tidak ada aurat. Tidak ada aurat. Kemudian kata dan disyaratkan pula mengetahui dengan kaifiat sembahyang. Allah Alam. Disyaratkan pula, disyaratkan juga lah Allah, sebagaimana sebelum syarat-syarat sebelum ini. Allah Alam. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.